Yang ketiga, kelebihan dia, ahli masjid ini, kebaikannya mesti disaksikan melebihi daripada perangai buruk dia. Dalam hadis Nabi sebut, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kau tengok satu orang rajin pergi masjid, bersaksilah bahawa dia orang beriman, ataupun maksudnya bersaksilah dia tu orang baik. Apa maksudnya? Contoh, katakanlah kita duduk di kampung, datang orang Kuala Lumpur. Dek, tuan tanya, rumah Tuan Haji sekian bin sekian kat mana? Kita kenal dengan Haji tu. Oh, saya kenal cik, rumah dia sekian-sekian, lorong sekian-sekian. Oh, boleh tak adik tolong tunjukkan abang jalan rumah Tuan Haji tu? Tadi main-main WhatsApp agak telefon, dia tak ada bateri ke apa, senyap dah, tak dapat nak send location dah. Tolong hantar sikit boleh? Kita orang ni peminat persatuan keris ni, jadi nak pergi berjumpa, nak menengok keris dia tu. Yalah bang, saya tolong temankan. Dalam perjalanan orang Kuala Lumpur ni bertanya, "Dek, nak tanya, Haji ni macam mana orangnya? Saya kenal dalam Facebook je, tak pernah berjumpa orangnya. Baik ke orang garang ke macam mana ke?" Kita ni kenal sangat Haji tu. Haji ni memanglah kaki masjid, tapi masalah dia kedekut. Bila orang tu tanya macam mana orangnya, kita tak boleh cerita yang kedekut dia tu. Kita kena saksikan kebaikan. Oh, Haji tu baik bang orangnya, marvelous. Abang kalau pergi memang disuka layan orang ni. Dalam hati kau dapat air, nasiblah. Biasa kau berdiri lah depan pagar, kedekut orang tu tu. Mana pun nak menjamu-jamu orang, dah dalam hati sajalah, tak payah cerita. Walaupun dia ada kelemahan, tak boleh di-highlightkan. Apa sebab ada imuniti diplomatik begitu? Sebab dia orang masjid. Itu immunity diberikan kepada orang-orang masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukurlah kita berada dalam golongan mereka ini. Kita ni tak adalah berapa sangat datang ke masjid, ada free-free datang, tapi dapat berkumpul dengan geng-geng pemakmur rumah Allah ini, begitu rahmat bagi kita sendiri. Malam ini hadirin hadirat sekalian, kita berbicara soal cinta. Sepanjang karnival ini pun kita banyak nak membicarakan soal cinta. Allah kurniakan kita satu hati, dan dalam satu hati itu ada sejuta rasa: marah, benci, sedih, redha, takut, gembira, bangga, simpati, cemas, geli, malu, cemburu, merajuk, kasih sayang, rindu, cinta. Berjuta lah kalau nak susun. Satu hati saja ada berjuta perasaan. Bila berbicara soal cinta, ada apa dengan cinta? Pada cinta ada seluruh apa-apanya. Ada orang mengelarkannya love, orang Itali memanggilnya amore, orang Arab memanggilnya hub, orang Cina panggil ai, orang Korea panggil sarang, orang Hindustan panggil pyar, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये दुनिया क्या जिंदगी पागल है, मुसीबतें आती जाती हैं. Wah, wah, wah. Syabas Inspektor Sahab. Itulah yang saya hafal. Walau siapa dan betapa pun cara kita menuturkan cinta, cinta ini satu benda yang sangat besar. Sebab itu, mari kita sebarkan cinta dari masjid. Barang perlu diingat, cinta ini, terutama sesama kita manusia, adalah antara perkara yang dah semakin terhakis dan hilang. Apa sebab? Kerana ada satu riwayat, Nabi SAW lepas balik daripada haji, Nabi kerap jatuh sakit, kesihatannya merosot. Ada satu kali Jibril alaihissalam nazala ala Nabi fi maradi mautihi. Dalam riwayat disebutkan Jibril pernah datang jumpa Nabi, masa tu Nabi selalu sakit. Datang Jibril pun ziarah. Maka Nabi pun tanyalah kepada Jibril, "Ya Jibril, hal tanzilu min ba'di?" Jibril, kalau aku dah meninggal, adakah kau datang lagi ke bumi ini, ke dunia ini? Sebab sekarang kau datang sebab aku ada. Kau nak sampaikan salam, nak hantar wahyu. Tapi kalau aku dah tak ada, kau datang lagi ataupun tidak? Jadi Jibril pun jawab, "Na'am ya Rasul,
Anzilu 10 marat arfa'ul 10 jawahir minal ardi. Ya Rasul, lepas Tuhan wafat nanti saya tetap akan datang 10 kali. Apa sebab 10 kali? Arfa'u 10 jawahir minal ard. Saya datang 10 kali nak cabut 10 permata daripada bumi. Jawahir. Jawahir ni Johor tu, Johor jauhar, makna permata. Mutiara. Saya nak cabut 10 mutiara daripada bumi ini. Ya Jibril, wa ma tarfa'u minha? Apakah 10 perkara yang kau nak cabut itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalam, al-awwalu arfa'ul barakata minal ardi. Nombor 1 saya cabut keberkatan. Berkat benda yang dah dicabut. Sebab itu berkat dah tak ada dah. Tuan-tuan cari berkat mana ada? Jakim boleh keluar sijil halal saja. Sijil berkat tak ada. Minuman halal, berkat belum tentu. Makanan halal dan thayyibah, barakah belum tentu. Sebab itu kita pelik. Orang tua dulu makan durian, kita pun makan durian. Tapi kenapa kita makan durian masuk hospital? Benda yang sama tetapi mudarat lain pula dah. Pelik kita. Sigaret ke rokok, apa orang tua dulu tak isap rokok. Ingat macam mamah atau makau tu. Kalau aku duit kahwin, saya ingat 2 bungkus kalau aku duit kahwin zaman-zaman dulu. Tapi sihat-sihat juga, meninggal 70, 80 umurnya. Kita 40 lebih melipat dah badan, macam sakit. Pelik. Bukan nak kata rokok tu barakah, tidak. Misteri. Misteri. Nasi. Oh, sekarang ramai orang tak nak makan nasi. Tanya kenapa tak makan nasi, encik? Oh, tak boleh ustaz, gemuk. Orang tua dulu makan nasi. Apa sebab awak tak berani makan nasi? Oh, tak boleh, gemuk. Orang yang menuduh nasi ni gemuk, bagi saya tak baik. Sebab fitnah. Tidak benar nasi itu menyebabkan gemuk. Tuan-tuan, gajah sebiji nasi tak pernah makan, gemuk. Mana datang gemuk gajah? Tak ada kena-mengena. Ada orang exercise, meninggal juga. Exercise, melompat sana sini. Sebab tengok, Arnab walaupun suka melompat, purata jangka hidupnya 9 tahun je. Kuda hari-hari berlari, purata umur dia 25 tahun je. Tapi kura-kura yang tak pernah buat apa-apa 150 tahun umur. Jangan main-main. Lepas tu jangan ingat orang lembap tu pendek umur belum tentu. Terhege-hege. Berjalan, kita pun sombong. Mentang-mentang boleh naik tangga berlari, sombong. Jangan. Kadang yang naik tangga slow-slow tu lah umur sampai 100 tahun. Kita tak tahu. Barakah ni benda hilang. Itu sebab kita diminta tabaruk. Dibenarkan. Tabaruk ini minta berkat. Macam musim-musim maulid ni, banyaklah orang pergi majlis maulid, baca maulid itu, maulid ini, nak ngambil berkatnya. Sebab berkat ni benda tak ada dah, kena cari. Itu sebab bila makan disuruh berdoa turun berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tuhan, tolong berkatkan aku punya makanan ini. Berkat ni benda hilang, kena minta balik. Jibril dia cabut lah, minta bagi sikit. Perkahwinan kalau tak berkat, itu yang cerai-berai. Itu yang kita heran, masa kahwin kompang-kompang, dah kahwin berlempang-lempang, apa halnya? Berkat hilang. Orang tua-tua kita dulu bergaduh juga, tapi tak adalah cerai-berai. Bergaduh, siang malam bergaduh, siang bergaduh, malam bergaduh. Anak tambah aja tiap-tiap tahun, kita pun heran. Dia ada barakah lah. Ada sekarang orang minta berkat dengan asar peninggalan baginda Nabi SAW. Banyak. Sekarang ada beberapa pameran, orang buat pameran artifak asli barang-barang peninggalan Nabi. Walaupun benda tu artifak, tapi barakah je nak pergi tengok. Nabi punya capal macam mana. Ada orang capal tu dia buatnya simbol. Jangan-jangan nak mengambil barakah, tabaruk. Dan itu tidak ada halangannya. Ada orang ambil barakah dengan alim ulama. Ada. Nabi dah tak ada. Yang ada orang alim dia ambil berkat lah. Dia dengar ada Habib ke Tuan Guru mana datang, dia pun datang. Salam, cium tangan, ambil barakah. Macam saya ni tak adalah orang mengambil berkat sangat. Sebab saya tengok kalau penceramah, kalau orang nak ambil berkat, biasa penceramah tu dia kena ada al di belakang dia. Kalau Badli Syahruddin al apa, itu ramai lah. Ada al ni saya tengok ramai sikit orang terjun ambil berkat ni. Sebab saya ni tak ada al tu, yang tak ada nak ambil berkat tu, jauh duduk apa semua. Kalau nama saya ada al sampai kat meja duduk ni, yang pegangnya ni menengok muka kita.
Saya nak al buat apa? Saya dah ada Al-Laudin di belakang tu, nak al apa lagi? Tapi kalau dalam tak ada al-al tu pun ada juga minta berkat, sesat 2-3 orang. Nak makan nasi kan, habis majlis dia bawa nasi kosong. Ustaz tolong gaul sikit. Buat apa gaul nasi? Ambil berkat. Dia suruh ramas-ramas nasi dia, kesian tu. Pirai lah. Kadang air dia juga habis, tak habis minum ada tinggal sikit. Kita habis ceramah terjun ni ambil barokah go. Padahal kita bukan tak habis, ada debu habuk apa, malah nak habis kan, nak lantaklah kau kena tonsil merah, aku tak tahu. Ambil macam-macam lah orang ambil berkat.